Setidak-tidaknya lah. Okay, kemudian yang kedua, kita kena ingatlah sahabat-sahabat kita, orang sekeliling kita juga adalah manusia yang perlukan hak mereka. Mereka ada hak untuk hidup, mereka ada hak untuk gembira. Kita tak rasa ke macam kita rampas hak keseronokan orang lain? Kan? Saya kan kadang-kadang kalau orang dah bersembang, dah naik share kan, dia dah seronok, dia bersembang, saya nak kacau dia punya sembang tu pun saya minta izin tu, saya rasa berdosa. Tapi tak berdosa lah sebenarnya, tapi sebab kita rasa bersalah kan, Tira kan. Kalau Tira tengok macam Wani tu, kita tak nampak kan dekat kamera sekarang kan, mungkin Wani dengan Wani tu tengah bersembang beria-ria, kita nak menyampuk tu, kita rasa bersalah sebab mereka sedang seronok. Kita nak ambil keseronokan itu pun kita rasa salah. Tapi sekarang ni bila kita bully orang, kita nak ambil kegembiraan dia tau. Weh Tira, sedih tau kalau kita boleh bayangkan macam kita ada kat tempat, tak tahulah kenapa, mungkin saya empati saya agak tinggi lah. Saya fikir macam ni tau, ya Allah ya Tuhanku, dia ni sepatutnya 24 jam dia ada hak untuk rasa seronok, tapi kerana kita bagi dia pressure dengan bully tu, kita curi keseronokan dia 24 jam. Kesian tau. Kita kan sebenarnya bila kita buat macam tu dekat orang yang kita bully kan, kalau kita kena lah kan, sebenarnya saya rasa Tira boleh faham poin saya. Contohnya, kan kadang-kadang kita nak tidur pun kita terasa geram lagi orang buat kita, betul tak? Betul. Kita boleh cakap, alah doa orang teraniaya, betul-betul Allah takkan mendustai kita. Betul, doa kita insya-Allah makbul, betul-betul, semua tu betul. Tapi kita tak dapat tipu, kita akan terganggu, kita akan rasa sedih, kita tersinggung, kita berdendam, betul tak Tira? Betul. Dan benda tu boleh berlarutan 2-3 hari, betul tak? Betul. Jadi sebab tu saya kata, kita tak rasa betapa jahatnya ke kita ni, kita rampas orang punya rasa tenang untuk tempoh yang panjang. Contoh, samalah macam tadi kita suruh dia buat assignment kita ke apa ke, tak rasa ke orang tu pun sebenarnya ada keinginan nak keluar lepak dengan kawan-kawan dia, nak seronok-seronok, nak layan TikTok, tapi kita rampas masa tu untuk dia buat assignment kita. Macam tu lah. Itu kalau tanya saya lah, kalau tip saya. Sebab setiap kali lah kalau saya rasa saya nak berkomunikasi dengan orang, nak bagi tugas pada orang, itulah yang saya buat pun. Saya akan fikir, aku ni sebenarnya, adakah benda ni layak diberikan kepada dia? Kan? Adakah aku merampas masa rehat dia? Sampai